Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azri bin Saharuddin dan nombor matrik saya 29193. Hari ini saya akan menggunakan tajuk bulan kami yang mengenai analisis terhadap cabaran dan juga strategi pelaksanaan membangunkan modal insan beretika di era revolusi industri 4.0. Jadi untuk bahagian pertama adalah bahagian pengenalan, di mana umum mengetahui bahawa perkembangan pesat teknologi telah mengubah seluruh lapisan ekonomi negara, di mana teknologi maklumat dan juga automasi di era digitalisasi kini telah mencipta revolusi besar yang mengubah landscape dunia. Jadi Malaysia salah satu negara yang telah mengikut perkembangan revolusi industri 4.0, di mana merupakan gelombang transformasi menyeluruh yang merentas pelbagai sektor seperti pembuatan, perkhidmatan, pendidikan dan juga pelbagai lapisan ekonomi negara. Jadi revolusi industri 4.0 ini juga bukan sekadar soal teknologi dan juga kemahiran teknikal, tetapi ini juga mengangkat cabaran moral dan juga etika yang besar terhadap pembangunan modal desain yang beretika di negara Malaysia. Jadi menuntut keseimbangan kritikal antara kemajuan teknologi dan juga nilai-nilai kemanusiaan sehingga ada integriti dan juga tanggungjawab sosial memberi satu perubahan yang besar dalam pelbagai sektor di negara Malaysia. Baiklah, untuk bahagian seterusnya adalah mengenai latar belakang revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang telah kita tahu, revolusi industri merupakan satu fasa yang keempat dalam sejarah revolusi perizinan global, di mana revolusi ini telah dipacu oleh Pradhan Jerman pada awal abad ke-21, terutamanya pada tahun 2011 ketika konsep ini mula diperkenalkan, iaitu Industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 ini merupakan satu perintegrasian teknologi digital dan juga fizikal dalam mewujudkan sistem fizikal dan cyber yang dapat menghubungkan pelbagai inisiatif sama ada manusia, mesin ataupun data, dan juga rangkaian digital serta cyber. Jadi revolusi industri 4.0 ini merupakan salah satu inisiatif yang sangat efisien, di mana di Malaysia telah mengaplikasikan revolusi industri ini melalui inisiatif kerajaan dan juga kerjasama dengan pelbagai sektor seperti pendidikan dan juga industri. Ini dapat memperkukuhkan pembangunan modal insan, terutamanya dapat melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan juga mampu mempromosikan pembangunan modal insan dengan aplikasi digital. Jadi dengan pendekatan holistik ini, revolusi industri 4.0 tak hanya dilihat sebagai transformasi teknikal semata-mata. Jadi ini juga sebagai perubahan yang mampu mengubah budaya organisasi supaya lebih efisien dan juga mempengaruhi pengurusan sumber manusia secara teknikal. Seterusnya saya akan membentangkan konsep asas modal insan dan etika. Modal insan mewujudkan ilmu, kemahiran, keupayaan, kreativiti dan etika kerja yang dimiliki oleh individu. Menurut Becker, 1993, modal insan dianggap sebagai pelaburan sama seperti modal fizikal, kerana peningkatan ilmu dan kemahiran akan meningkatkan produktiviti dan pulangan kepada organisasi. Manakala etika pula merujuk kepada prinsip moral dan nilai yang membimbing seseorang dalam menentukan tindakan yang betul dan bertanggungjawab. Dalam organisasi, etika berkait rapat dengan budaya kerja seperti kejujuran, amanah, disiplin, ketulusan dan menghormati hak orang lain. Menurut Velasquez 2012, etika merupakan salah satu set prinsip yang mendorong seseorang bertindak secara baik dan tidak memudaratkan orang lain atau organisasi. Etika penting dalam membuat keputusan, mengurus maklumat, menjaga hubungan profesional dan melaksanakan tugas dengan integriti. Seterusnya adalah terdapat beberapa ciri utama IR 4.0, iaitu revolusi teknologi yang menghubungkan dunia fizikal dan digital. Yang pertama adalah augmented reality, iaitu tambahan objek digital ke dunia sebenar melalui skrin. Yang kedua, integrasi sistem data dan menekan, iaitu menghubungkan maklumat dan rantaian bekalan, contohnya seperti antara R&D, pengeluaran, pelanggan dan pembekal. Yang ketiga adalah Internet of Things, iaitu peralatan saling berhubung melalui internet dan berkongsi data secara automatik.
Yang keempat, keselamatan cyber, iaitu melindungi data daripada ancaman dek kerana penggunaan rangkaian semakin meningkat. Seterusnya adalah pengkomputeran awan, iaitu akses kepada torrent, pelayan dan perisian tanpa perlu membeli peralatan fizikal. Yang keenam, pembuatan aditif, iaitu 3D printing yang mencipta objek 3D dengan kos lebih rendah sesuai dengan prototype. Yang ketujuh, simulasi, iaitu mewujudkan model maya untuk menguji produk sebelum dikeluarkan bagi mengurangkan kos dan alat. Yang ke-8, analisis data besar, iaitu mengumpul dan menganalisis data besar untuk meningkatkan kualiti, mengurangkan kos dan mempercepatkan proses. Dan yang terakhir adalah robot otonomi, iaitu robot yang boleh menjalan 1 mil dikawal dari jauh dan beroperasi bersama manusia. Kesemua ciri ini memerlukan modal insan yang bukan sahaja mahir teknologi tetapi juga mempunyai nilai etika yang kukuh supaya teknologi digunakan secara bertanggungjawab. Baiklah, untuk bahagian seterusnya adalah pembangunan modal insan beretika dalam era revolusi 4.0, di mana kita tahu pembangunan modal insan ini mempunyai beberapa kepentingan yang harus dimiliki dalam modal insan semasa era revolusi 4.0 di Malaysia. Jadi pembangunan modal insan beretika dalam era revolusi 4.0 ini merujuk pada individu yang bukan sahaja pandai dalam teknikal tetapi mempunyai dan juga masih mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan seperti integriti, nilai tanggungjawab, nilai sosial dan juga kesedaran etika profesional. Jadi pembangunan modal insan yang beretika ini berfokus untuk memberi keistimewaan terhadap revolusi industri yang berlaku terutama dalam industri di Malaysia. Jadi antara kepentingan yang perlu modal insan ada seperti kepimpinan, penyelesaian masalah, pengurusan emosi dan juga sikap profesional yang perlu diterapkan semasa melakukan aktiviti kerja. Jadi apabila adanya revolusi industri ini, dia mampu untuk meningkatkan lagi kemampuan modal insan untuk lebih meningkatkan lagi produktiviti mereka. Pekerja yang beretika itu lebih mampu untuk membuat usaha yang bertanggungjawab serta menganalisis keadaan semasa. Jadi apabila dua hubungan itu digabungkan, ia mampu memelihara reputasi serta jati diri negara supaya lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa dan juga pasaran global. Pada era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang dengan sangat cepat berbanding dengan pemahaman masyarakat tentang aspek etika. Ramai pekerja dan pelajar memberi tumpuan kepada kemahiran teknikal seperti pengaturcaraan, penggunaan AI dan analitik data, tetapi mengabaikan isu etika digital seperti privasi data, bias algoritma dan keselamatan maklumat. Contohnya, pegawai sumber manusia mungkin mahir menggunakan sistem AI untuk menilai calon, tetapi tidak sedar bahawa keputusan AI boleh berat sebelah jika datanya tidak seimbang. Situasi yang sama berlaku dalam sektor keuangan apabila sistem automatik menolak golongan berpendapatan rendah tanpa menilai keadaan sebenar. Kekurangan penekanan kepada isu etika digital dalam pendidikan dan latihan menyebabkan pekerja mengikut keputusan sistem tanpa menilai betul atau salah. Jika jurang kemahiran ini tidak diatasi, kita akan melahirkan tenaga kerja yang kekal secara teknikal tetapi lemah daripada segi pertimbangan moral, sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran hak individu. Dalam IR 4.0, masyarakat semakin bergantung kepada AI, automasi dan sistem digital untuk membuat berbagai keputusan. Walaupun teknologi membantu meningkatkan kecekapan, ia turut menyebabkan manusia bergantung secara membutuhkan kepada keputusan mesin. Fenomena ini dipanggil automation bias, iaitu kecenderungan menerima keputusan teknologi tanpa menilai sama ada ia adil atau tepat. Contohnya, dalam proses pengambilan pekerja, pegawai HR menerima keputusan sistem automatik walaupun calon mungkin layak berdasarkan pertimbangan manusia. Dalam perbankan pula, permohonan pinjaman ditolak hanya kerana kos sistem rendah tanpa melihat situasi pelanggan. Kebergantungan seperti ini boleh menyebabkan nilai kemanusiaan seperti empati, ihsan dan keadilan semakin terhakis. Jika trend ini berterusan, organisasi mungkin menjadi sangat efisien tetapi kurang berperi kemanusiaan dan masyarakat pula menjadi teknikal tetapi tidak bermoral. Oleh itu, manusia perlu memastikan teknologi menjadi alat bantu bukan pengganti kepada pertimbangan moral.
Cabaran kedua adalah tekanan produktiviti akibat automasi. Automasi menyebabkan pekerja berasa mereka perlu bekerja 24 jam sehari kerana sistem sentiasa online. KPI berasaskan sistem dashboard membuatkan pekerja berlumba-lumba untuk menghasilkan angka tinggi tanpa fokus kepada etika kerja. Pekerja juga takut mereka akan digantikan oleh robot dan cenderung untuk menyembunyikan kesilapan mereka kerana takut disalahkan. Contohnya, dalam syarikat pemasaran digital, pekerja memanipulasi data atau engagement supaya nampak lebih tinggi walaupun tidak benar. Contoh seterusnya adalah staf bilang menemukan kerosakan kecil pada mesin kerana bimbang prestasi mereka akan dijejas. Cabaran yang seterusnya ialah pengawasan digital dan privasi pekerja. Sistem pemantauan seperti employee monitoring software boleh merakam skrin setiap pekerja sewaktu mereka sedang bekerja atau aktiviti online pekerja yang dilakukan di dalam PC di pejabat. Jika organisasi tidak menjelaskan tujuan pengawasan mereka, pekerja akan menganggap majikan mereka tidak mempercayai mereka. Pekerja juga mungkin rasa tidak selesa kerana setiap satu klik atau pergerakan mereka sedang diperhati oleh orang atasan. Contohnya, ada syarikat yang memasang kamera setiap sudut pejabat untuk keselamatan, tetapi pekerja rasa seperti diawasi sepanjang masa. Hai, nama saya Nurul Raja binti Muhammad Zahir, nama matrik 299866. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah latihan bersepadu teknologi untuk membangunkan modal insan yang bukan sahaja mahir teknologi tetapi juga beretika. Organisasi boleh melaksanakan latihan bersepadu. Maksudnya setiap latihan berteknologi seperti AI otomasi. Maksudnya, setiap latihan teknologi seperti AI, automasi atau analisis data akan digabungkan sekali dengan modul etika digital. Dalam modul ini, pekerja akan belajar tentang privacy data, keselamatan maklumat, bias, algoritma dan tanggungjawab sosial. Sebagai contoh, bila pekerja belajar menggunakan sistem AI, mereka juga perlu faham bagaimana bias berlaku dan bagaimana hendak mengesannya. Molly menekankan bahawa literasi etika AI juga perlu menjadi sebahagian wajib dalam latihan teknologi supaya pekerja boleh menggunakan sistem dengan bertanggungjawab. Dengan latihan seperti ini, pekerja bukan sahaja hebat secara teknikal tetapi juga mereka terhadap nilai moral dalam IR4. Okey, yang kedua ialah pengukuhan human in the loop, iaitu HITL. Strategi kedua ialah memastikan setiap keputusan teknologi sentiasa disemak oleh manusia melalui pendekatan human in the loop. Ini bermakna apa sahaja keputusan yang dibuat oleh sistem automasi atau AI seperti saluran calon, analisis risiko atau cadangan sistem tidak boleh diterima bulat-bulat. Dia mesti ditapis dahulu dan disahkan oleh manusia berhubung. Pendekatan ini penting untuk mengelakkan automation bias, iaitu kecenderungan mempercayai mesin tanpa menilai sama ada keputusan itu adil ataupun tidak. Contohnya, jika algoritma menolak permohonan calon kerja, pegawai HR perlu semak semula bagi memastikan tiada bias yang tersembunyi. Tokoh juga menyatakan bahawa campur tangan manusia dapat mengurangkan risiko kesilapan automasi. Dengan HITL ini, pekerja menjadi lebih bertanggungjawab kerana mereka tidak boleh menyalahkan sistem. Ia membina budaya organisasi yang menekankan bahawa teknologi hanyalah alat, manakala keputusan moral tetap tugas manusia. Pendekatan ini membantu mengimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan.
Revolusi Industri 4.0, iaitu budaya kerja berasaskan nilai dan penilaian serta audit etika. Ketiga, budaya kerja berasaskan nilai bermaksud menjadikan nilai seperti integriti, kejujuran, tanggungjawab dan ketulusan sebagai asas dalam kerja seharian. Dalam IR 4.0, nilai ini sangat penting kerana penggunaan teknologi seperti AI dan Big Data boleh membawa risiko salah guna atau keputusan yang tidak beretika. Budaya nilai dapat dibina melalui latihan, polisi yang jelas, komunikasi yang berterusan dan kepemimpinan yang menunjukkan teladan. Sejarah untuk tingkah laku positif juga membawa pengukuhan budaya etika dalam organisasi. Keempat, penilaian berkala dan audit etika ialah proses sistematik untuk memastikan organisasi kekal mematuhi standard etika. Penilaian berkala membantu mengatasi kelemahan dalam amalan etika, manakala audit etika menilai polisi, tingkah laku pekerja dan risiko seperti pelanggaran privasi atau bias algoritma. Dalam IR 4.0, audit etika sangat penting untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggungjawab, telus dan adil. Nama saya Nur Aida Sofwa binti Abdul Rahman, nombor matrik 26392. Bahagian ini saya akan membincangkan berkaitan dengan kajian kes Malaysia sebagai contoh pelaksanaan strategi pembangunan modal insan yang beretika dalam era revolusi industri 4.0. Malaysia telah dipilih kerana negara ini mempunyai dasar dan program yang jelas serta menekankan integriti, accountability dan kesedaran moral dalam penggunaan teknologi baru. Antara strategi yang dijalankan adalah berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 serta agenda Tibet. Melalui PPTM, kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kreativiti dan literasi digital telah diterapkan dalam sistem pendidikan. Dalam masa yang sama, Tibet ini telah menggabungkan latihan teknikal dengan etika kerja dan tanggungjawab sosial. Ini telah menunjukkan usaha Malaysia untuk melahirkan pelajar dan graduan yang bukan sahaja mahir teknologi tetapi juga bernilai etika dan integriti. Seterusnya ialah inisiatif Malaysia Digital atau MD, iaitu merupakan kesinambungan daripada MST Malaysia. Melalui MD, kerajaan telah menekankan pembinaan tenaga kerja digital yang kompeten dan peka terhadap isu keselamatan cyber, privasi data dan juga etika dalam teknologi. Kerjasama antara industri dan universiti telah ditingkatkan supaya latihan kemahiran digital ini menjadi lebih menyeluruh. Pendekatan ini penting bagi mengelakkan penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi data, penipuan digital dan eksploitasi automasi. Dan yang terakhir adalah peranan Institut Integriti Malaysia atau IIM. IIM ini telah menyediakan latihan berkaitan dengan integriti, accountability dan etika organisasi kepada sektor awam dan swasta. Latihan ini telah membantu pekerja memahami risiko etika yang muncul akibat teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan data raya. Ini membuktikan bahawa Malaysia ini tidak hanya menentukan kepada pembangunan teknologi tetapi juga memastikan transformasi digital ini berlaku secara bertanggungjawab dan beretika. Secara keseluruhannya, usaha Malaysia ini telah menggambarkan komitmen negara untuk membangunkan modal insan yang beretika, berintegriti dan telah bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Selamat sejahtera, nama saya Cheng Wei Chang, nombor matrik 300304. Sebagai kesimpulan, kajian kami menunjukkan bahawa revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang sangat besar kepada cara bekerja, membuat keputusan dan penggunaan teknologi. Kemajuan seperti otomasi, AI dan data raya menuntut modal insan yang bukan sahaja mahir dalam teknologi tetapi juga memiliki nilai etika, integriti dan tanggungjawab sosial. Jika aspek moral ini diketepikan, teknologi boleh membawa kepada isu seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, pengawasan berlebihan dan tekanan produktiviti yang boleh menjejaskan integriti organisasi. Selain itu, analisis kami juga mendapati bahawa cabaran yang paling kritikal adalah jurang kemahiran antara teknologi dan etika serta kebergantungan berlebihan kepada sistem otomasi. Oleh itu, strategi seperti latihan bersepadu teknologi etika, penggunaan human in the loop, pembentukan budaya kerja berasaskan nilai dan audit etika adalah sangat penting bagi memastikan teknologi digunakan secara adil, terus dan bertanggungjawab. Bagi cadangan, kumpulan kami mencadangkan supaya latihan etika digital diperkukuh di semua peringkat iaitu daripada pendidikan tinggi sehingga
pada peringkat latihan industri. Ini adalah untuk memastikan pekerja bukan sahaja pandai menggunakan teknologi tetapi juga memahami implikasinya. Selain itu, garis panduan etika teknologi seperti penggunaan AI dan otomasi perlu diperketatkan supaya mewujudkan satu standard yang jelas bagi mengelakkan salah guna. Bukan itu sahaja, kerjasama antara kerajaan, universiti dan industri juga perlu dipertingkatkan untuk memastikan pembangunan modal insan berlaku secara menyeluruh dan selaras dengan keperluan IR 4.0. Secara keseluruhannya, kemajuan teknologi mampu memajukan negara, tetapi hanya modal insan yang beretika mampu memastikan kemajuan ini berlaku dengan selamat, adil dan mampan. Sekian, terima kasih.